Are you guys ready? Let's go! Grace, what I'm about to say. Sunshine is here, second way. Hot balloon. Come on, everybody. Cause I'm happy, clap along if you feel like a moving out the room. Come on. Alright, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang ke Talent Night 2.0 DPS Got Talent. Sebelum itu yang berusaha Encik Azmin bin Abra juga ditemani dengan Guru Setia Puan Rahimi binti Haji Rosli dan juga Puan Hidayatul Fatih. Selamat datang kami ucapkan ke majlis yang saya kira kidam gemilang untuk malam ini Talent Night 2.0. Namun tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan keseorangan di sini. Ingin saya perkenalkan satu sosok tubuh yang saya kira sangat handsome. Orangnya kacak, bergaya dan menawan. Orangnya cukup dikenali sebelum kita berada di sini. Agak-agak siapa dia? Dengan ini dijemput El Jepang. Let's go. Halo. Apa khabar? Kuat sikit. Baik, terima kasih saudara Mus, Kadet Mus yang bersuara dalam. Orangnya bersuara merdu kan, angkat ikrar macam menyanyi. Baik, malam ini kita akan dihiburkan sekali lagi ya. Sambungan daripada semalam. Okey, cuma sebelum tu Pak. Alright. Kita nak tunjukkan sesuatu ataupun kita nak buat surprise. Okey, lagi-lagi untuk VIP kita pada malam ini. Berikan tepukan untuk VIP kita pada malam ini. Alright. So, tanpa kita meninggalkan masa lagi, boleh kita teruskan Pak? Silakan. Alright, let's go. Itulah satu tayangan video pendek yang telah dibuat oleh saudari Izan. Saudara Izan. Namanya macam perempuan tapi bukan. Dia lelaki. Alright. Okey bang, kita dengar kita ada 5 persembahan pada malam ini. Alright. Mungkin abang boleh kongsi pada rakan-rakan kita yang berada di hadapan ini apa persembahan yang akan ditunjukkan oleh rakan-rakan kadet kita pada malam ini. Okey, persembahan kita malam ni kita ada tarian tradisional. Tepuk. Yang kedua, kita ada nyanyian nasyid. Yang ni tepuk pun kuat ni. Okey, seterusnya kita tarian kita ada, nasyid pun kita ada kan. Dan kita dimaklumkan juga yang mana mereka ni
banyak menghabiskan masa dan tenaga untuk berlatih. Sebelum datang pada hari ini mereka dah berlatih 3 hari yang lepas. Tak lupa juga kehabisan wang. Elon tak masuk lagi tapi duit dah habis banyak. Beli kostum, beli baju. Kalau tak menang tak tahu lah. Dan kita dimaklumkan juga oleh bahagian urusan dia yang mana kita menyediakan hadiah. Benar, hadiahnya lebih lumayan dari semalam. Semalam bertunjuk Amar, tak ada hadiah. Hari ini kita ada hadiah percutian 3 hari 2 malam Hostel Jalan Ilmu. Dan yang lebih menunjukkan lagi, hadiahnya merupakan pelepasan awal sesudah solat Jumaat. Okey, baiklah, kami kita berikan masa. Kita teruskan dengan persembahan pertama. Tarian tradisional yang mana tarian ini ditarikan oleh saudari Mary, Aliana Tasha, Hijrah, Nawal, Hafila dan Afika. Berikan tepuk gemuruh untuk mereka.
oleh saudari Kadet Akisha. Tepukkan sekali lagi. Memang sesuai dengan perkataan mak-mak orang mana yang menari Pak. Ketuanya mak orang. Mak orang. Yang belakang tu anak-anak tu. So maksudnya tapi bang, kita nampak yang ada kat depan ni lah. Tapi kita harap satu masa nanti kita boleh nampak rakan-rakan kadet kita yang berada di hadapan ni pun boleh menari kat depan ni. Betul, lepas ni kita akan ada mungkin sekarang semalam 1, hari ni 2, lepas ni 3, 4, 5 sampai habis hujung tahun nanti ada lagi di kalangan kawan-kawan kita yang akan buat tarian lain pula. Tarian India kita tengok India, tarian India. Tapi satu lagi benda saya nak highlight bang. Selain daripada peserta kadet, kita nak juga daripada urus setia untuk berada di atas pentas memberikan persembahan pahala sesuai. Malam ni kita minta persembahan khas, penampilan istimewa. Ya, kita tak tahu apa Puan Hidayah tu boleh menyanyi ke kan. Cik Azmi selain pada pengacara majlis, mungkin juga boleh menari kat depan ni. Orang ini pun sama kita tak tahu. Habis lepas ni kena marah lah. Semua orang sedia? Okey, sementara kita menunggu daripada bahagian teknikal untuk persembahan seterusnya. Yang mana persembahan seterusnya akan dinyanyikan. Nyanyi juga, nyanyi lagi daripada kumpulan mana? Ini kumpulan lelaki. Dress up macam nak pergi mesyuarat ketua kampung. Nanti nampak lah. Cuma nama kumpulan ni kumpulan Al-Husaini ya. Ini nama ketua kumpulan dia sebenarnya. Sebab dia ketua dia nak nama lah. Kita bagi nama kumpulan ini Al-Husaini mendapat pendidikan vokal khusus daripada Lahvi. Tepukan. Ini cerita betul, bukan rekaan. Ini betul. Lahvi. Kita untuk kepada Husaini yang mana kumpulan Al-Husaini ni telah lama berlatih dah. Minggu lepas lagi di surau mereka mula berlatih kan. Lepas tu malam sebelum tidur pun cubaan tes suara lagi kan. Dari Melaka lah, MGI tu dia dah kumpul orang lah. Okey. Alright. So, apa kita melengahkan masa lagi? Kita jemput kumpulan Al-Husaini dengan lagunya Rabbana Atina. Dengan ini majlis mempersilakan. Beri tepukan. Jangan lupa. Ya, sebenarnya. Oh tadi no, dia macam ni ada kelet ni. Yang perempuan jangan mata. Besarnya Usaini. Cubaan tes suara, cubaan tes suara, cubaan tes suara, cubaan tes suara. Man, mantap bro. Cocek. Jadi, man panjang. Man, sikit man. Luka bengkok kan. Sebiru langitmu yang memancar, apa yang di jiwa seindah suria Allah yang memancar. Bila hamba
merindu penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa bincang lu. Perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri, hingga kami saling mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestui, menyaruh cincin di jari, dengan rahmat dari Ilahi, cinta kita pun bersemi. Sebelum dihijabkan bukan syariat, tetap membataskan, pelajari ilmu rumah tangga, agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Ku tahu ku merinduimu, ku tahu kau menyintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang, saat indah kau menjelma jua, kita akan disatukan. Nak rock sikit. Main panjang pula lah, main depan. Dengan saya ambil kesempatan ini, mari sama-sama tuan-tuan dan puan-puan berdiri, kita nyanyi lagu bersama-sama dengan kami. Terima sejati, terima. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, semua menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang sejati, selama ini telah ku temui. Flashlight. Flashlight. Panjatkan doa agar berkekalan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih kepada kumpulan nasyid Al-Husaini. Terima kasih kumpulan Al-Husaini atas persembahan yang begitu memukau ya. Betul. Okey bang, menari dah, menyanyi pun sudah. So lepas ni kita nak apa pula? Lepas ni kita ke persembahan teater musikal. Kisah dongeng rakyat negara ini. Kisah dongeng kanak-kanak. Lagi nak pen tau sini. Yang bertajuk Antara Cinta Antara Cinta dan Cita-Cita. Dengan ini majlis mempersilakan. Buat filem tu. Jalan. Oi, dia cabut. Bapaknya? Oh, bapaknya. Buat apa tu dah petang ni tak naik lagi? Pakai londe, Pak. Hello. Maknya tak nampak kita ada ni. Main basikal kot. Oh, main basikal. Ni akan menjala. Penjaga lah. Mana ada basikal. Hello, okey. Dekat. Duduk dekat. Maknya. Mana minum petang? Oh, maknya lupa. Kejap mak pergi ambil. Pergi ambil. Bawa lebih sikit, Puan Zan. Minta maaf ya, bapak ni kena duduk lah. Okey, duduklah. Bapaknya dah penat jalikan. Macam situ pula. Ni, minumlah air kopi. Maknya buat. Maknya, bapak tahulah bapak ni macam mana. Air kopi pun janganlah jenis sangat. Tak apalah. Minum je lah bapaknya. Kuih tak ada? Kuih belum sampai. Dah order dah. Tak sampai lagi. Kan bapak ni dah pesan. Puan Zara tak ada, boleh makan dua. Okey. Mana si anak kita ni tak bangun lagi ke bapaknya? Anak kamu ni mana ni? Dah petang ni tak bangun-bangun lagi. Nati? Nanti. Oh, Nati. Mana Nanti? Nanti? Nati? Yang benar ni bukan. Masya Allah. Nati tengah tidur tau tak? Nanti tak ada orang tidur lepas asar tau. Alah, biarlah saya sekadar kan Nati cuti. Itu bukan sekali-sekala, itu hobi. Alah, bapak tu jealous lah kan? Bapak tak tidur petang-petang tau. Bapak tidur malam-malam je. Kau tidur petang-petang, nanti tak ada jodoh tau. Tak ada orang nak kat kau. Alah, bapak. Biarlah pasal jodoh pertemuan tu kan semua di tangan Tuhan. Betul tak? Biar je lah bapaknya. Melati tu dah besar pandai lah dia fikir sendiri. Tengok ni, pukul 4:30 tak mandi lagi. Rambut macam hantu Kak Limah. Ya Allah, ada kau anak ni. Biar je lah. Orang ni apa? Saya ni jejaka. Maafkan lah. Saya maafkan. Wanita pilihan di kampung ni tahu tak? Kan bapak tak kenal. Siapa yang nak kat kamu ni? Cuba cerita sikit. Siapa yang tak percaya? Kenapa nak jiran sebelah tu bunyi tu? Itu anak Palembang tu kita kan nak jodohkan si Melati dengan anak Palembang. Anak paling mana? Anak paling mana? Hujat lagi tau. Anak kan handsome tu kerja PDD. Okey kan? Tak nak. Dah ada calon sendiri dah. Dah ada calon? Siapa orangnya? Kenapa? Kenapa kamu nak tahu nanti? Bila masa kamu dating ni? Adalah, takkan setiap benda yang Melati kena cerita. Mestilah bapak kena track location kepada kamu. Betul lah, bagi sekolah lewat kan, pergi dating bapaknya. Hei. Calon yang pertama, bapak pertama nak tahu tak? Siapa? Siapa orangnya? Calon yang pertama, calon tu dia... Arkitek, lawyer. Bukan,
PTD. Tapi pendidik. Pengkritik. Pendidik. Oh, pendidik. Mana pandai lah anak cucu mak nanti. Ya, mesti. Siapa Lepas ni? pendidik UNIP. Sekejap. Mana tempat ni boleh kena diam tak? Kita bagi saya. Okey. Siapa orang yang berhati? Calon-calonnya. Cikgu Lee. Tu bukan Cikgu Lee. Bukan. Bukan. Dia Bruce Lee. Mana Cikgu Lee ni? Selamat pagi Cikgu Lee. Selamat pagi Cikgu Lee. Selamat pagi. Ni. Cakap selamat pagi pun tidak betul. Kerja rumah dah siap? Kerja rumah? Kita kerja rumah ke? Ada sampah-sampah semalam dah siap dah mak kita pergi. Sampah-sampah? Itu kerja rumah? Bukan pasal baju ke? Itu kan kerjaan cikgu bagi? Kerja rumah matematik. Dah siap? Kucing makan buku saya cikgu. Ada aja alasan kamu. Sekarang, kita ulang kaji sikit. Kalau tak boleh jawab soalan cikgu, tak payah duduk. Berdiri sampai rehat. Okey, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1? Senang sangat soalannya. Dah susah lagi ke? 1 tambah 1? 11 lah. Betul tak? Betul-betul dah yang pandai. Pandai lah awak ni. 1 tambah 1 11. Ini memang tak belajar di rumah. 1 tambah 1 2 lah. Satu lagi soalan. Kalau tak boleh jawab, awas ha. 2 tolak 1? 2 tolak 1 jawab 1. Ini telinga kamu. Mati. Tak ada orang lain yang mati. Memanglah pendidik. Tapi itu Cikgu Lee anak siapa? Mr. Ng. Anak Mr. Ng. Mr. Ng tu nanti bapak ni banyak hutang dengan dia, kedai pencet dia. Tukarlah orang lain. Ni maknya sambung lipat baju ni. Maknya. Lipat baju ni. Bapak yang tu pendidik. Kok nanti yang tu pun bapak reject. Tak boleh nanti banyak sangat cuti nanti. Banyak cuti lah bagus kan? Boleh balik kampung. Tak boleh. Kalau banyak cuti nanti tak banyak. Nanti kau berjalan je. Nanti tinggal mak dengan bapak. Bapak memilih siapa yang nak kahwin sebenarnya? Bapak ke Melati? Jangan Melati. Dia kalau nak cerita pasal Cikgu Lee, memang tolong mak kamu lipat baju ni. Memang tolong mak kamu. Nanti tak habis lagi. Apa lagi? Bapak ingat ada seorang je ke yang nak kat Melati? No, anakku. Siapa orangnya? Siapa lagi yang nak kat kamu ni? Salah satunya adalah Sekejap. Bukan jiran sebelah. Jiran sebelah nak pergi tadi. tu laki orang. Pusing lah, mak ada benda ni ke? Sebelah ni diorang boleh buat main PS. Takpelah. Salah satunya adalah Siapa? siapa orang debat. Kerja kerajaan ke kerja swasta? Mestilah kerajaan. PTD ke? Askar? Abang? Bomber? Betul. Abang Rela? Polis. Polis?
Salah macam orang hidup. Aku tengok bola lemak suspek kau. Dia senang aku dapat 10 sekarang. Aku nak korang buat pergi 10 boleh? Cukup tak 10? Boleh tuan. Kita tadi dapat 10. Kita rasa benda lain tadi kan? Aku nak bawa PT 46 sekarang. Macam mana tu tuan? Macam ni. Jangan tuan. Boleh lah tuan. Dah cukup. Lemak. Jadi patung tak apa, jangan jadi pepatung lah. Baik tuan. Ya, sekarang aku nak korang buat ketam bergratis pula. Macam mana? Benda pula ketam bergratis. Tuan boleh tunjuk tuan? Saya nak ditunjuk juga ni. Ya tuan, betul ni. Betul tuan, kita praktis lain tau. Macam ni. Betul ke ni? Lain dia dah buat je. Cepat. Go, balas. Balas. Sana. Bola KE tuan. Lagi. Ash, abang polisku. Tengoklah tu bapaknya, anaknya. Hai. Macam tu sekali nak kahwin. Mengenyam ni anak aku. Bapak ni kan suka potong. Tak pernah sejarah tau. Perempuan bercinta dengan dua orang sekali tau. Tapi Kalau dua orang lelaki- maknya tak setuju. Ha, Satu lelaki polis, best lah. satu cikgu. Macam lain lah Melati. Tak kaya lah kerja-kerjaan ni. Sebab itulah Melati lambat kahwin. Asyik memilih je bapak dengan mak ke. Maknya dan bapaknya dah ada calon untuk kamu. Macam mana buat lemai? Budak-budak baiknya. Dekat untuk kampung tu, Orang kaya. tanah banyak. Kereta pun banyak. Betul bang? Betul ke bang? Betul. Tapi. Kejap lagi sampai. Bukan. Tapi apa handsome? Mesti handsome. Mak dan bapak pilih memang terbaiknya. Handsome macam Cik Azmin yang kerja berdiri tu. Nanti tengok. Nampaknya mak kau pun nak konggu besok. Tapi kan bapak, lantas macam tak sedap hati lah bapak. Kau mak dah cari ira-ira Cik Azmin dah. Cik Azmin tu suami orang. Yang ni duda, yang ni gojam lagi. Kan, Melati rasa macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandai masuk. Masa pandai. Ya Allah pandai. Kan aku sudah datang pukul 2. Ni dah pukul 3. Apa saya kau lambat dah? Tapi jam aku pukul 9. Dengar aku tak jaga. Kau ni pandai. No. Siap bateri mati. Yelah, bateri ni mati. Tu. Masuk. Duduk. Bapaknya maknya tiba air ke dapur. Adik, lain kali kalau kau dengar air pokok tu subuh. Kalau kau dengar lembu mengamuk, Duduk menyamak ke ni? Dikit. tak tahu. Kalau lembu itu mana suruh. Kalau asal itik kau Tapi bagi tanya yang aku mati. patutlah. Kau kaya belilah yang banyak sikit. Kat coket tak banyak. Aku buat apa kat sini Kau kan datang sini makan tengah hari. Makan tengah hari. Ni mana kelas kau? Mak datang ni. Duduk mandi duduk. Melati, Kau ni bawakan bukan ikan kuih-kuih itu datang sini. Datang mak. Macam kau tahu je aku belum makan ya. Tahulah kau cam kau tak tengok. Ni bini kau. Ini bukan bini aku. Bini aku kat rumah. Ni yang belakang dia bini aku. Tahu kau takut ya. Malam tadi biasa lain tau. Hari jadinya lain ni. Malam tadi tak ada kamera ni. Sama lah dengan aku. Macam mana jadi esok ni bapaknya? Ani, jadi ke kau nak minum dengan aku ni? Aku nak minum nak.
kau? Ya, semalam kau BBM kot. Ya ke? Ya. Ada aku nak minang anak dia. Bukan ini. Ini dah jadi pelakon bini aku. Pelakon juga. Betul. Pelakon bini. Haji tu anak kau lah. Haji tu anak aku. Bujang ni. Tak sabar ni aku. Sabar. Tapi, deal kita jadi ya. Gerak tanah jangan lupa bawa esok. Satu intan Bukit Kiara yang aku bagi kat kau. Akulah. Tapi air dia, air. Sini ada air. Nak mandi susah. Lain clear. Kalau tak negara mungkin ada air. Jadi besok kahwin ni pukul berapa? Kahwin ni pukul berapa tu? Pukul 11. Pagi ke malam? Pagi lah, malam tak pecah. Baik. Malam naik bas. Korang ingatkan aku ya. Besok pagi aku kahwin tu. Pukul 11 Tapi ni kita aja. Kau jangan cerita ke orang lain tau. Yang rakam tu nanti kau delete. Besok aku nak balik. Aku tidur luar. Aku balik dulu lah. Aku balik dulu. Apa ni bapak? Macam tu lah mobil lelaki. Kereta sebelum. Banyak. Rumah baru. Tak ada personal loan. Tak payah nak boleh pin. Sampai hati bapak buat macam ni dekat Melati. Sebab bapak saya matilah bapak buat macam ni tau. Tak apalah Melati. Pergilah masuk mandi dulu. Daripada tadi tak mandi lagi. Kahwin orang kaya tak buat personal loan nak kahwin. Bapak jual Melati dekat situ lah tu. Bukan jual. Dia lebih kurang macam investment lah. Melati mandi. Tak ada dalam rehearsal ni. Kita Dah nanti pergi mandi. pergi mandi Melati. Pakai cantik besok nak kahwin. Sampai hati bapak. Melati. Apa salah Melati? Apa saja yang bapak yang kita turutkan. Pada akhirnya, ini yang bapak pilih sebagai syurga kepada Melati. Di pagi hari perkahwinan, Pak Pandey dan juga Melati Hari ni aku nak kahwin. Memang okey memang. Terima kasih. Belum lagi memang. Belum aku sampai. Nanti aku sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau Pak Pandey? Oh, hari ni kau awak lah. Jam baru. Pasal kalau Miang ni tak payah resa lah. Betul lah Pandey. Cepatlah. Sabar. Kita panggil pengantin perempuan dulu. Oh ya tak ya. Takkan aku nak kahwin dengan kambing lah. Ya. Maknya, main di sini. Panggil Melati tu sekali. Melati, kejap bapaknya naknya panggil. Entah ke mana dia ni. Melati cepatlah kau keluar. Aku nak kahwin ni dengan kau. Tak boleh ke kita jalan aja? Tak boleh. Kita kena tengok pengantinnya. Melati, cepat Melati, kita dah lewat ni. Tok kali dah lama tunggu ni Melati. Ya Allah, budak ni. Bapaknya tengok lagi bapaknya. Kenapa lah macam ni? Ya Allah. Bapak boleh tengok je. Ini. Tapi sabar, Bil. Tak Sabar. Melati? Abang datang Melati? Cuba tengok si Pandey tu kesian. Jangan goyang banyak sangat. Nanti tak boleh tolak bila nak Pak Pandey. Mak dah terima geran tanahnya. Melati tak nak. Mak dah dapat geran tanah, bapak dah dapat 4x4 dengan Tesla. Petani mak nak dapat, bapak nak ada dengan mak. Melati tak nak juga. Naklah. Tak nak. Dia dah tua. Rambut beruban. Personal. Sabar Melati, sabar Pak Pandey, sabar. Tok
Imam tak ada cakap apa. Mana skrip Imam semalam? Pilih nak langsung dia. Cepatlah Cik Imam. Langsung apa? Kasih dia klik je. Tak, Melati tak setuju. Tak setuju. Tak setuju. Aku dah lupa skrip dah. Alamak tak jadi ke? Mana boleh tak jadi? Bapak fikir tak apa yang bapak tengah buat sekarang ni? Melati kalau dengan Tok Imam okey ke? Boleh. Tapi tak boleh. Pak Imam dah 3 dah. Tak nak. Melati nak kahwin. Nak jadi apa? Jadilah. Janganlah macam tu Melati. Jangan ramai orang datang tahu. Cik sebelah tu yang melorong semalam tu dah Melati. Dia bawa bini dia semua tu, anak bini semua. Itu kan ada pelantur tu semua tu dulu tu. Habis pak tak jadi kahwin tu pak. Belum apa lagi. Kapak lagi. Kalau Melati tak kahwin, Melati nak jadi apa nanti? Siapa nak jadi Melati Melati? nak jadi apa Melati? Jadi jalan apapun tapi bukan jadi bini muka. Sabar Padi, sabar. Saya ada slot petang ni lagi. Dah tu apa ni sini nak apa? Gerak dada aku dah bagi kat kau. Tesla Ford. Jadi apapun kita Kau lagi bagi. nak kahwin. Itulah pandai yang kau bagi saya ni. Macam mana ni bapaknya? Anak dah lari dah. Kenapa dia lari? Bukan ada skrip lagi ke? Tak apalah mak dia. Rasanya masa dah habis kita ni. Rasanya dah melanggar tembok. Melanggar Asal tembok. Mak. Mak. Ya, Ya Melati. Apa? Oh bukan. Siapa panggil kau? Alamak. Besok aku balik lah. Tak ada malam apa. Melati. Ada satu perkara yang Melati nak cerita. Apa itu nanti? Macam suspend ni bapaknya. Itulah tu. Kau dah kahwin kat Suspend siapa? kan? Suspend kan? Astagfirullahaladzim. Dah buat perangai dah. Ini tak ada dalam skrip ni. Okey. Tapi Baiklah. aku je yang seven. Usaidah ada Usaidah. Tolong Usaidah. Okey. Berat untuk Melati katakannya. Tapi apa yang Melati nak sampaikan ikhlas daripada hati Melati sendiri. Tapi ada pusing kan? Ini adalah hadiah Pusing ni. Melati kepada mak dan bapa. Ya Allah bang, tengok ni bang dapat PTD. Dapat PTD. Mana ni? Jalan ilmu bang. Jalan ilmu. Wah, boleh kita guna Tesla Pak Pandi di sana. Tak jadi kahwin Tesla bagi balik bang. Kejap. Melati dapat PTD. Engkau dapat Intan Bukit Kiara. Kau dapat Tesla aku. Kau dapat Hilux aku. Aku dapat apa? Dapat pahala sedekah. Allah. Nyanyi sama-sama semua. Sesuatu yang indah. Namunku ada pepatah yang aku
kena boleh berlakon dengan baik lagi-lagi melatih. Bang, macam mana bang melatih tadi bang? Cuba respon sikit. Tapi ini dalam persembahan saja. Dalam alam pekerjaan nanti saya rasa dia tak macam tu. Okey, kalau seandainya dalam alam pekerjaan dia buat macam tu, macam mana pula? Sikit. Kenapa buat tak berani? Okey, baiklah. Itu dia tadi persembahan yang sangat menarik, sangat memukau dan kita tak sangka ada bakat-bakat yang terpendam di kalangan rekan-rekan kadet kita yang boleh berlakon, menyanyi dan menjiwai pelbagai watak. Betul. Cuba saya highlight sikit bang, boleh tak? Okey, silakan. Macam mana pula dengan watak Pak Pandi tadi bang? Watak Pak Pandai itu tadi dibawakan khas oleh pelakon peserta iaitu Roy Azman. Abang Zul lebih selesa dipanggil Roy Azman selepas ini. Tolong ingat kadang-kadang semua jangan panggil dia Abang Zul, panggil dia Roy Azman. Alright, okay, so kita ada persembahan lagi satu, ada dua lagi persembahan. Ada dua, tapi selepas ini bagi memberi sedikit masa dan persiapan kepada kru-kru belakang tadi untuk melancarkan lagi persembahan, kita main teka-teki. Main teka-teki, okay silakan. Teka-teki dalam bentuk pantun. Okey, kami bagi teka-teki, tuan yang jawab boleh jawab secara pantun ataupun jawab dengan beri jawapan. Semua je ni. Siapa nak mula dulu? Atau bagi kita baca dulu bang, lepas tu kita serahkan mic ni kepada yang ingin menjawab. Alright. Duduk bersila di atas tikar sambil makan sehingga bergurun. Jika tuan-puan bijak dan pakar, apa benda yang naik tak pernah turun? Apa dia? Apa benda ni tapi dia tak pernah turun. Tapi saya agak risau dengan kau bang. Macam anxiety pula tadi Harap tak ada benda yang teruk lah. Hey, siapa nak jawab? Ada nak jawab? Kita ada Jack. Bagi tepuk tangan untuk Jack. Okay, kita tak sampai Jack pun boleh berpantun Okay Jack, come on. Hello. Omo. Kamu jangan cuba pantun. Pantun Kamil pun tak pun. 2-3 kucing berlari. Mana akan sama si cantik kamu? Umur kucing tidak menaik. Wow, alright. So betul tak bang? Jawapan dia umur? Betul. Betul. Okay, so kita nak bagi hadiah kepada apa ni? Nak bagi hadiah kepada Jack ni. Jack nak balik awal ke Jack? Malam ni boleh packing, esok pagi tak payah datang sini, balik terus Oh, tak ada, sorry Jasmine. Tak. Alright, so baiklah, tanpa kita menaikkan masa lagi, kita teruskan dengan persembahan seterusnya iaitu persembahan karaoke yang akan dipersembahkan oleh kumpulan apa? Bukan. Kita ada Bukan. Kita ada runway model dan catwalk daripada kadet-kadet lelaki dan wanita. Ini majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Mus dan juga Jafar. Okey, hari ini saya tak nak nyanyi. Hari ini saya akan memperkenalkan barisan artis yang sudah saya latih dari semalam. Okey, jadi yang pertama saya nak mempersilakan Saudara Hazwan, berikan tepukan. Beliau merupakan bekas penyanyi diraja Abang. Lebih. Okey, seterusnya Saudara Emir. Beliau merupakan fotografer sementara. Dan seterusnya seorang lagi bukan saya, Zafir. Beliau seorang penyanyi. Dan kita akan dibantu juga oleh bukan Musbek, tapi Mustafa dan juga Asfar. Jadi dengarkanlah lagu pertama daripada mereka,
Kasihku dia menarik dan memperdekat melukis. Ibu silakan. Kasihku dia menarik intan. Okey, kami tak ada puan ni tak ada perancangan tau. Tapi dia bagi kat kawan dulu lah ni. Ha. Weh, jom kita santai-santai je ya. Kita karaoke ni malam. Boleh! Sama-sama semua. Nyanyi sama-sama. Mana lagu ni? Ini sungguh menghina dan sudah lalu ku coba colekkan secubis lembaran buahmu. Yang terkira putusan satu tiada balasan, namun ku tak sabar. Walau ini sudah mulai bergoyang. Let's go! Aku bayangkan kau dah berubah bila di puncak menara gading, sedangkan aku hanya meniti untuk ke puncak sepertimu. Disebabkan itu kau mencipta kurang, berhubungan kita mulai menjadi renggang, dan keraguanku ini mulai ketara. Apa ni? Ini tak ada dalam pembincangan ni. Ini memang ada rezeki. Okey, kita bersedia. Kita bersedia sampai tadi. Compose the play. Jadi jom ni. Sorry, Safi. Sorry lah tak smooth seperti Alright, let's go, Syafiq. Come on. Okey. Jadi saya sampaikan saya tak ada suara hari ni. Sebenarnya kita ambil ramai tapi ramai yang kena influenza. Itu okey tadi ke? Okey ke tu? Okey. Ikhlasnya hati seringkali disalah erti. Tiada internet macam mana mau nyanyi. Dah 3 kali kita tamatkanlah saja. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okey lah. Tak sangka ya. Okey, abang Al-Jebbar. Jangan lupa. Okey, so guys, kita dah dapat nyanyian lagu semua dah ada. Alright. So sekarang ni kita nak apa pula? Selepas ini kita akan memperlihatkan keunggulan tarian daripada luar negara. Didatangkan khas daripada negara India.
Ya, baiklah teman-teman. Yang mana kumpulan ini akan merupakan kumpulan yang terakhir untuk membuat persembahan pada malam ini. Okey, sebab pukul 10 nak balik kan semua tadi kan. So tanpa kita melengahkan masa lagi, tapi sebelum tu Pak, abang kena highlight tadi yang Anis cakap tadi. Baiklah, tarian ini telah direketari oleh Kadet Alma. Yes, beri tepukan, beri tepukan abang. Ya. Mereka berlatih dalam masa yang singkat dalam kepenatan, dalam mengantuk, tapi masih boleh mempersembahkan persembahan dengan Tapi kita melengahkan masa lagi. Ayo kita lihat persembahan yang akan disembahkan. Tarian Bollywood. Betul-betul ada kejutan ya. Datang di sini, datang di PS, saya terkejut saja. Tujhe dekha, Event tak habis pun. to ye jana sanam, pyar Satu hota lagu. dibana sanam. Satu Cukup, lagu. cukup. Bang, alright. So kita nak tahu ada persembahan lagi tak selepas ni? Tak ada dah. Alamak. Tadi saya dengar ada orang cakap we want more. We want more. We want more. We want more. Okey, masa menunjukkan 9.50 malam. Saya nak request daripada bahagian teknikal, alright, untuk pasang lagu Catwalk. Kita akan pilih rakan-rakan kadet kita yang berada di hadapan saya ni untuk membuat catwalk. Okey, bang, boleh pilih tak? Kita pilih yang cantik kan. Okey, bang. Kalau saya naik, bang. Okey, cuba bang, kau pilih. Kita nak 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Siapa? Rahimi dengan ini dijemput Rahimi untuk berada di atas pentas. Yes. Okey, seorang dah ada dah. Rahimi kita minta untuk berada di atas pentas. Okey, siapa nak bang? Kau pilih bang. Perempuan pula. Siapa? Siapa bang? Min, boleh.
Rashid pun boleh jadi perempuan. Alright, kita nak jumpa siapa ni, Mak? Siapa tu? Siapa yang kita tunjuk tu? Siapa tu? Siapa tu? Okey, kita nak jemput Nurin untuk berada di atas pentas. Okey. Nurin, goyang sikit Nurin, macam mana tadi? Raimi mana? Raimi? Kap. Okey, kita nak lagi seorang lelaki dan seorang perempuan. Pak. Wah, Raimi dengan baju Melayu Sega bergaya. Okey, kita panggil Kois. Baik. Untuk berada di atas pentas. Alright, so apa yang kita nak buat kepada rakan-rakan kita pada malam ni? Saya perlukan sorakan pembukaan yang gemuruh daripada rakan selepas ini, yang mana bahagian teknikal akan pasang lagu dan kita nak yang berada dekat sini untuk memperagakan pakaian, baju dan juga catwalk tersebut. Alright, boleh. Kita nak korang bergerak daripada sini, bergerak sini, lepas tu goyang sini, gaya sikit ke, baru pusing sekali, baru ni. Okay? Alright, music please. Dah. Okay, kita mulakan dengan Nurin dahulu. Alright, bantu dulu untuk Nurin. Let's go. Yes. Tutup mata yang lain Okey dah, cukup dengan muzik nanti kau jatuh. Alright, seterusnya kita nak jemput Kois untuk memperagakan catwalk beliau. Let's go. Bagi teman dulu. Let's go. Kita menjemput Akisha. Let's go. Mari keluar yang gemuruh. Dan yang kita nanti-nantikan daripada Jejaka berbaju merah bersampen putih, tinggi lampai orangnya. Silakan Rahimi. Kasih musim, tunjuk sikit, Lentis sikit. Letih sikit. Itu dia, terima kasih diucapkan kepada rakan kita. Kita minta untuk sama-sama tampil ke hadapan. Beri tepukan gemuruh untuk model kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih. Maka dengan selesainya pertunjukan cat show pula. Kalau itu tadi, maka dengan ini berakhir sudah sesi kedua DPA Got Talent untuk malam ini. Saya mewakili rekan pengacara Saudara Mus, memohon ampunan maaf sekiranya kata-kata kami menggores hati dan perasaan serta membuatkan anda terluka. Tiada kata-kata lain yang mampu kami ungkapkan. Kami hanya memohon maaf dan harap dimaafkan. Alright, terima kasih juga kepada urus setia yang sanggup memberikan ruang dan masa bersama untuk menyaksikan persembahan kita pada malam memberikan tepukan gemuruh. Dan terima kasih juga, saya maafkan saya tak sempat nak highlight tadi, iaitu majlis eksekutif DPA kita pada malam ini, dan juga kepada rakan-rakan yang sanggup tak adalah sanggup, terpaksa
Okey, datang untuk menyokong sepenuhnya rakan-rakan kita untuk membuat persembahan pada malam ini. Dan yang paling penting sekali, kita mesti beri tepukan paling murah kepada kru-kru belakang tabir, iaitu Faris, Anis, Fauzan, Ramil, Aidin, Iqmal. Mal. Alright. Okay, so kita dah tahu apa komen daripada urus setia selepas ni. Adakah yang lebih baik daripada semalam atau macam mana? Ataupun sangat terbaik. Okay. So nampaknya itu sahaja daripada kami. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk DPS Got Talent. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kita nak buat sesi bergambar. Buat settle. Okey, kita buat settle dulu. DPS Got Talent. Talent Night 2.0 DPS Got Talent. Alright, ready? Kita kumpul tu dekat sini, dekat sini. Belakang, kita minta semua untuk naik ke atas pentas. Kita minta yang penari apa semua untuk berada di hadapan untuk nampak sedikitnya. Dan kita minta untuk bahagian urus tim pula, sorry. Bahagian ni untuk bantu alihkan. Dengar dia masuk. Kita kena tahu gambar ni sebab ni background ni Izan yang buat. So Kau je lakonan satu mata kameraman. Lagi. Kenangan. Hei. Saya tengok flower saya. Okay cantik dah siapa buat backdrop tu. Backdrop pula background tu. Backdrop lampu dia jadi macam ni. Dia boleh pakai yang ni je. Depan sikit. Aku main frame dalam ni. Betak tu Kita akan bagi saudara Amin karaoke hari ni. okay, right. Jom karaoke bareng. You guys ready? Ready. Okey, kita minta untuk segera dekatkan lagi. Tahu. Ada dekat bilik UDPA tadi. Lagi zoom up lagi. Ni dah live. Dalam satu kau boleh belakang. Apa tak nampak? Ni record je kan? Still record je. The whole thing kan? The whole thing. Tak apa. Panas sikit. Kau gerak kamera ni speed. Gerak kamera. Gerakkan masuk ke? Untuk okay, nice. Boys, turun sikit. Oh tu. Bagi je sampai dalam sampai TV. Atas sempat sikit. Kau dah main ni kan? Kanan briefing ni. Irwan, mana Irwan? Irwan cakap. Rehearsal ke apa ni? Rehearsal ke apa? Saya. Test. Okay. 3, 2, 1. Cik Syakir tak boleh. Masuk pasal letak Cik Syakir nak masuk. DPS Got Talent 2.0.
DPA kat Zaidan 2.0. Okay. DPA Got Talent 2.0. Kita minta teknikal buka lagu karaoke. Teknikal buka lagu karaoke. Kemarin kat atas tu. Aduh, tu dah letak kan? Orang bawa ke? Orang bawa baju ke? Banyak lah. Dia lupa lah. Okay, ambil. Masuk. Masuk. Kenangan. Saya tak ada. Ada dah. Apa benda ni? Dia buat apa? Lagu apa ni? Tak tahu. Oh, ambil gambar. Dah, settle dah. Dengar ni. Dengar. Ni baru naik 2. Baru kau. Kamu yang palsu, kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sedih. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punyai harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sedih. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sedih. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Kalau tak apa, saya cuba point sedikit recap untuk kita semua. Silakan. Okay,
Assalamualaikum.